Kan masa Nina kecil-kecil dulu, Nina membesar di kawasan terbesar nenas dekat Malaysia ni. Jadi bila pakcik dengan makcik nak datang je kat kampung, mak memang akan hidangkan lauk ni je. Lepas tu gorenglah telur dadah sikit, ikan masin sikit, makan dengan nasi panas-panas. Memang sedap, memang auto bertambah. Jadi ini adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya sangat mudah. Yang penting cari nanas yang sedap ya. Pertama sekali kita kena tumbuk semua bahan ni. Kalau banyak anda boleh blend lah, tapi Nina buat sikit je. Nina tumbuk je. Bawang besar kat sini, cili, lepas tu lada kering sikit. Lepas tu Nina tumbuk je bahan-bahan ni. Lepas tu Nina hiriskan 3 ulas bawang putih, bawang besar ataupun bawang Holland sikit, ikut apa je yang ada kat rumah. Lada besar ni optional, okey. Dan juga nanas. Nina pilih lah nanas yang Nina suka yang beli tu. Dan kalau anda perasan ada empulo dia ni. Empulo ni bagus tau untuk elakkan kita daripada terkena kanser. Jadi selalu-selalulah makan ya. Dan kita tumis bahan-bahan tadi yang kita dah siap tumbuk tu. Nina tumis sekali bawang putih kat sebelah hari tu. Lepas tu kita gaul rata. Dah nampak dia garing macam ni, terus masukkan nanas kita. Kecuali empulo tu lah ya. Nanas ni anda potong ikut dan lah ikut suka. Mak Nina dulu potong macam ni je. Lepas tu air nanas tu jangan buang, masukkan sekali. Lepas tu gaul. Bolehlah letakkan sekali ya garam. Kalau suka gula boleh letak gula sikit. Dan juga lebihan yang ada dekat batu lesung tu bersama dengan sedikit ajinomoto, okey. Tak lupa dia nak letakkan juga cuka kat sini. Kalau jenis perut tak tahan, tak payah letak ya. Dan gaul rata dan anda bolehlah rasa dia akan jadi lebih kurang macam kita makan acar macam tu kan. Dan letakkanlah bawang Holland dan juga lada besar yang kita dah potong tadi. Gaul-gaul, biarkan sekejap. Dan yang penting kena rasa tau. Dia memang akan manis macam tu lah, sebab keluar manis daripada nanas tu. Dan bolehlah kita hidang. Dah siap. Nina pernah tanya mak, menu ni lauk nama ni apa? Mak kata sambal nanas tumis. Itulah ya tajuk dia hari ni, sambal nanas tumis. Maka selamatlah mencuba untuk anda semua. Semoga bermanfaat. Dan kalau anda suka video ni, tekanlah like. Untuk yang belum subscribe Nina, please subscribe Nina supaya Nina dapat semangat lagi nak buat video yang lebih baik selepas ni ya. Akhir kata jangan lupa untuk sama-sama hasil bakal manfaat ni. Dan itu saja untuk kali ini. Bye bye.